Perlawanan malam nanti antara JDT melawan Namdin FC bukanlah perlawanan biasa, melainkan bisa dibilang merebutkan takhta kumpulan di rantau Asia. Oleh itu Johor Darul Ta'zim JDT tidak mahu sekadar cukup makan, sebaliknya memburu kemenangan penuh ketika berdepan Namdin FC pada aksi terakhir kumpulan B kejuaraan Kelab ASEAN di Namdin, malam nanti. Walaupun keputusan seri di Stadium Tien Truong sudah memadai untuk memacu Harimau Selatan ke separuh akhir, pengendali JDT, Hisco Munoz menegaskan pasukannya mengintai tiga mata bagi menamatkan saingan selaku juara kumpulan. Ketika ini, Namdin memimpin carta dengan 12 mata, manakala JDT di tangga kedua dengan perbezaan 2 mata, sekaligus menjadikan pertemuan itu penentu kedudukan teratas kumpulan. Pada masa sama, Munoz mengakui sedikit bingung dengan situasi penangguhan perlawanan membabitkan PKRSV Rieng dan Bangkok United oleh penganjur yang masih belum menemui kata putus. Di sini ada kekeliruan selepas aksi kelab dari Kemboja dan Thailand tidak dilangsungkan. Adakah PKRSV Rieng diberi kemenangan percuma 3-0 atau perlawanan itu ditangguhkan? Kami tidak tahu apa kesudahannya. Kami perlukan penjelasan kerana ia memberi kesan kepada kedudukan kumpulan. Mereka ada satu perlawanan tertangguh dan kami tidak tahu bagaimana pengiraannya, katanya. Sebelum ini, aksi antara SV Rieng dan Bangkok United di Phnom Penh pada 29 Januari lalu ditangguhkan selepas kelab Thailand itu enggan berkunjung atas faktor keselamatan. Mengulas persiapan menentang kelab Vietnam itu, Munoz menegaskan jadual padat bukan alasan untuk tidak mempamerkan aksi terbaik, sambil memberi bayangan akan melakukan penggiliran pemain. Sudah tentu akan ada penggiliran kerana mustahil menurunkan pemain sama setiap 3 hari. Ia boleh menjejaskan rentak pasukan. Saya jangka perlawanan berintensiti tinggi. Mereka ada beberapa pemain pantas dan berbahaya, jadi kami perlu lebih berwaspada. Apapun, kami tetap turunkan kesebelasan terbaik untuk menang, kata Munoz. Perlawanan nanti dijangka sukar bagi kalangan penyokong, mengingat kedua-dua klub tersebut merupakan perlawanan terbaik di peringkat kumpulan. Prediksi skor antara JDT melawan Namdin FC malam nanti dengan cara berkomentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.